Harga emas naik, adakah perlu jual? Harga emas capai RM600 dan ke atas segram, harga yang tertinggi. Anda mungkin terfikir ingin jual bila harga naik, tetapi ingat, emas adalah aset kalis inflasi, kalis boros dan laku seluruh dunia. Sejarah 20 tahun buktikan harga emas naik puratanya 10% setahun. Ramai yang ingin jual tanpa tujuan yang jelas. Akhirnya emas bertukar jadi duit kertas yang nilainya semakin susut. Emas hanya sesuai dijual dalam 3 keadaan. Yang pertama, tukar kepada aset yang beri pendapatan. Yang kedua, bila betul-betul kecemasan selepas habisnya dana tunai. Dan yang ketiga, bila capai matlamat tabungan. Contohnya beli rumah ataupun untuk dana pergi haji. Harga emas tinggi bukan alasan untuk kita jual. Simpan emas sampai masa yang betul-betul perlu. Jangan turunkan taraf aset anda. Untuk bimbingan tabungan dengan akaun Emas Gap, hubungi saya untuk bimbingan. Like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.